Kasar kan? Macam bunyi rod. So ini dia crank jet. So guys, okay, motor aku ni ada bunyi macam tak tahu lah. Itu kan baru tukar blok 68 kan, and baru turun spek standard modi, crank standard. So dalam beberapa 1 bulan kot, lepas tu ada bunyi macam bila idle je dia bunyi kuat, macam bunyi rod. Bila pulas throttle makin lama dia makin hilang. Takut rod ataupun tensioner. Korang dengar dulu Kasar kan? Macam bunyi rod. Tapi boleh jadi tensioner longgar je ni. Ni aku tak pulas throttle lah. Korang perhatikan, bila aku pulas throttle slow-slow dia hilang. Tarik kelas pun bising lagi. So, aku try ketatkan tensioner manual aku ni dulu. So cara korang nak ketatkan, ni nut ni korang longgarkan dulu. Dah longgar, korang putar nut atas ni pakai tangan. Seketat mungkin pakai tangan, jangan pakai spanner. Dah seketat mungkin pakai tangan, lock balik. Itu je lah cara dia. Okay. Okay tu kan, aku dah longgarkan. Ni dah longgarkan. So korang pusing je yang nut atas ni seketat mungkin pakai tangan. Kalau sakit try pakai alas kain lah. Aduh, jari besar leceh lah. Dah ketatkan pakai tangan yang nut atas ni. Okay, kita lock bawah ni. Towing, naik towing. Apa lagi rosak ni? Aduh. Apa lagi dia nak ni? So guys, okay, kita kembali lagi dengan spek baru 2025. So 2025 dah ada 2 kali spek. Tak boleh lah geng, bawah standard lemau. Macam mana korang boleh pakai bawah standard Kan korang tengok video aku sebelum ni, spek jet rod aku 68 jet 4. So aku ada downgrade bulan lepas, 3 bulan lepas lah, kepada 68 no jet, bawah standard lah. So aku pakai crank lama aku dengan rod rumah. Crank yang spek lama gila sebelum ni, daripada spek 57, 63, 65. Aku pakai crank tu, rod tu lah. So aku rasa tak sesuai dengan aku. Aku rasa sebab sebelum ni dah pakai spek 68 jet 4. So bila turun no jet rasa lemau lah, pick up tak ada. So kita kembali lagi dengan jet rod. Tapi Tapi jet tipu, jet 2, right? So kita akan buat jet 2, spek 68, jet 2mm. So stroke jadi 4mm lah tambah, right? Conrod 100mm. Ni memang LC4S punya So kalau korang nak beli boleh klik link dekat description, aku ada letak. Direct terus ke Tobaki punya official store Shopee. Alright.
So kita buka tengok Right. Ada beberapa barang lain lagi. Kejap lagi aku explain kan. So ini dia crank jet 2 daripada Tobaki. Berat pula. Berat ni crank ni. Right. Siap dah dia punya gear ni dengan bearing. Semua sebelah ni aku kena pump. So rod pun dah siap. Rod tebal. Jet 2 Itu dia 62.7. Nanti kita pasang ni. Korang tengok macam mana. Okay. Cuma bearing bearing engine kita pakai yang sebelum ni sebab aku baru je dalam 4 bulan kot pakai spek overhaul spek no jet tu. So bearing semua baru, C3 Enduro. Kita pakai balik je lah bearing baru lagi kan. Right. Ni jet 2. Okay, ni crank dia. Okay. So kita pergi ke blok. Blok saya siapa geng? Blok saya siapa? So kita pakai balik 68 tapi sleeve standard lah. Right. Bore 68 sleeve standard. Right. So ni blok dia. Kita tengok detail. Right. So piston macam ni. Nampak detail tak? Kejap. Okay. Piston 68. Cun-cun. Tulang semua ada. Lubang minyak semua ada. Right. Sekali semua. Piston ring. Gasket. Piston pin ni aku pakai ada. Kejap lagi aku tunjuk. Ada barang sikit-sikit aku beli. So ni blok dia. Right. Siap dah skim tangga. Sleeve standard tinggal pasang saja. Right. 68. Okay. Stay tuned. Barang lain lagi. So baju, shout out to Tobaki. Dia bagi baju design baru ni. Ni aku dah dapat dah itu raya. Tapi dia punya kain sedap. So nice lah. Saya SL Right. And then rantai daripada Tobaki. Okay. O-ring rantai O-ring daripada Tobaki. Ni nanti kita pasang 415 132. Right. Ni nanti aku tengok buat konten lain kot. Kita test tengok rantai dia macam mana, baik tak baik. Ni O-ring ada getah. And then jom kita pergi ke barang kecil-kecil ni. So ni barang-barang tambahan lah. Nampak je sikit ni satu plastik ni. 400 juga Aduh, jahanam. So ni coolant daripada Cardinal. Right. Ni apa? OC engine, ARS. Spacer 2mm. Right. 2mm spacer. Okay. Ni pun satu hal. So motor aku dah buka, engine dah buka. And then aku dapati, aku tengok magnet pun hancur. Korang tengok aku ada insert gambar atau video ni. Skru dia dah patah. Tiga-tiga dah patah. One way bearing punya skru. Magnet pun kacau. So kita tukar baru je lah. Right. Macam biasa lah. Valve seal. Alang dah buka. Gasket 2 keping. Ni one way yang berkecai aku cakap tu. Dah patah magnet one way. So aku beli lain. Ni barang-barang wear and tear lah. Selama ni aku tak pernah tukar. Ni baru first time lah. Selama 10 tahun kot pakai motor ni. Ni baru first time tukar. So ni skru dia yang patah tu. Ada 3. And then ni water pump dah dalam buka. Kita buat balik lah. Ni repack kit lah water pump set kipas. Lagi timing chain. So untuk spek aku ni 68 jet 2. Kena pakai timing chain panjang sikit lah, 97L daripada XP. Boleh tahan tak harga ni? 50 tak silap. Timing chain saja 50. Ni aku cakap tadi. Piston pin aku pakai DLC coated warna hitam ni. Right. So kalau korang nak beli barang-barang ni, aku ada tak link dekat bawah.
Klik saja. Lain tak ada apa. Ni bearing, ada satu bearing yang rosak 6002. Aku tukar. Sebab hari tu aku baru overhaul kan, tukar bearing engine semua. C3 Enduro. So ada satu yang dapati dah rosak dalam buka engine, overhaul. Kita tukar saja satu ni kan. Plug dengan oil filter lah. Tu je lah. Minyak hitam macam biasa, F700. Right, original. Okay, so korang stay tune. Kita tengok apa progress. Kita pasang barang ni semua. Tengok padu tak padu spek kali ni. Alright, masih pangkal 6. Tengok padu tak padu. Alright, ciao. So gang, ni tadi aku dah pergi hantar buat pocket valve 2427. So korang tengok tu dia besar sikit lah. Right, supaya tak knocking nanti, kena valve. Right, okay. Settle, tinggal pasang. Okay gang, kita dah pergi deliver barang. Right, barang semua ready untuk pasang. Enjin dah bersih, dah cuci. So tinggal pasang je lah. Right, tunggu next lah. Mata gaban. So kalau korang nak beli mata gaban, siap signal ni, PMP je, plug and play. Soket semua ngam, terus masuk je. Tak payah buat wiring, terus DC je. Klik link dekat description. Cun-cun mata gaban PMP promote jap. Okay, tak payah ni. Sebab aku nampak macam klip ni. Okay, settle. Cun. Ini sticker pack Jai Will Do. Korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Speed Hunger, Corsa mode, iaitu race mode and spec standard. Ni paling banyak orang beli, spec standard dengan Corsa mode ni. So korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Waterproof, boleh kena air, and premium quality sticker lah. Ni Corsa mode So aku tampal kat meter, ngam-ngam. Aku buat kecil sebab dia fleksibel lah. Korang boleh tampal kat mana-mana kan. Nak dapatkan, boleh pergi ke Shopee Shop Jai Will Do. Beli guys, support. Beli banyak lagi murah.